Ni macam mana aku nak ambil memang ni sepatu ni. Memang nak macam mana nak ambil, nak aku jual kat Indonesia kan. Dah aku jual kat Indonesia kaya aku, tapi sayang dia lah, takut pula aku kena tahan. Kalau aku kena tahan, bela. Soalnya waktu pertama kali aku pergi sini tu aku pernah kena tahan 2 jam dekat dalam imigrasi tu. Gila kena tanya-tanya. Aku jawab lah, kerana kan niat aku cuma nak bikin konten aja kan. Dia tanya, adik nak buat apa kat sini? Saya cakap lah, saya cuma nak bikin konten je cik. Saya tak buat apa-apa pun, tak ada nak kerja, tak ada apa. Nak buat konten je, nak jalan-jalan kat sini. Gitulah aku bercakap sama orang imigrasi. Waktu tahun-tahun berapa tu tak tahulah tu. Itu pertama kali aku pergi ke Singapura kalau tak salah aku. Jadi buat korang yang dari Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, di mana-mana pun korang berada, kalau korang nak pergi potong rambut, sini pun ada potong rambut. Tu salon. Kat sini banyak jual-jual sepatu sport. Ada juga yang nak beli macam ni, boleh. Buat korang yang tak pernah pergi Singapura, korang mesti pergi. Kenapa aku cakap macam itu? Tak, memang harus pergilah pokoknya. Memang cantik lah Singapura ni. Tapi korang bawa lah duit banyak-banyak biar bisa belanja oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Kalau korang pergi berjalan ke sini, korang tu mesti beli-beli barang yang ada dekat mana-mana je lah. Aku aja beli coklat aja aku bawa balik. Sebab aku tak bawa banyak duit, jadi aku bawa balik coklat aja. Aku beli oleh-oleh kat coklat. Ya kan, dekat sini ni semua guna kartu, guna duit biasa, duit dolar lah. Dekat sini ni korang tak tahu, korang tak tahu ya, korang tak tahulah karena kan aku yang buat video ni. Korang nak tahu tak, dekat sini ni lift semua, bukan lift, apa, eskalator semua, naik turun eskalator, naik turun eskalator. Tak lama dekat sana jumpa MRT. Oh gila, orang kat sini ganteng-ganteng, comel-comel, mak cantik-cantik betul. Aku ni yang dari Tanjung Pinang ni, ya Allah, muka aku macam ni kelabu asap. Dekat sini pun ada jual JBL, kalau korang nak tahu. JBL ni aku tak tahu harga dia berapa, korang tengok aja lah. Dekat sini ada jual JBL, korang tengok tu harga JBL dekat sini tu $319, tahu tak? $319 tu sama dengan berapa? Korang komen je lah kat bawah, aku tak tahu berapa. Dekat sini ni barang-barang JBL banyak ni. Dekat sini dia orang tu dia pakai sistem macam apa, tu yang klep-klep warna putih tu. Itu tak tahulah sistem tu untuk apa tu. Entah untuk supaya tak kena tangkap orang ke, atau supaya tak kena bawa lari orang ke, atau macam mana, aku tak tahu jugalah. Kat sini banyak ni jual-jual speaker JBL. Kalau korang nak beli speaker JBL, bolehlah datang ke Singapura gitu kan. Aku ni memang suka jalan-jalan ke Singapura, tapi ya macam mana lah kan, kita ni berjalan aja, bukan nak cari apa-apa, cuma nak bikin konten aja. Karena dekat sini ada Coming Soon Singapura 2025, barang-barang dari Jepang kalau tak salah aku. Tak faham jugalah aku bahasa Inggeris dia tu. Pokoknya ni besok dia tu dah opening. Opening dia, video dia mana bang? Nanti kita tunjuk. Bukan main ramai lagi kalau tak salah aku. Nantilah aku tunjuk nanti ada part 2 dia. Kalau korang nak part 2, korang komen aje lah dekat bawah ni. Bang, nak tengok lah part 2 dia macam mana. Okey, nanti aku tunjuk lah